Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan UTM mendepani perubahan. Warga UTM yang saya kasihi sekalian, penulis terkemuka George R.R. Martin pernah menyebut, "A mind needs books as a sword needs a whetstone if it is to keep its edge." Seperti mana sebilah pedang memerlukan sepatu pengasah untuk kekal tajam, begitu jugalah minda kita yang perlu sentiasa diasah melalui pembacaan. Membaca bukan sekadar aktiviti menambah maklumat, tetapi merupakan jalan untuk membina pemikiran yang matang, mencorak peribadi yang berilmu serta memperkukuh keupayaan kita untuk berfikir secara kritis dan bijaksana. Dalam dunia hari ini yang syarat dengan maklumat pantas, pembacaan menjadi semakin penting agar kita tidak sekadar melihat, mendengar atau menerima sesuatu secara sepintas lalu, tetapi benar-benar memahami, menilai dan menghayati ilmu yang diperoleh. Warga UTM yang dihormati, sesungguhnya universiti yang cemerlang bukan sahaja diukur melalui pencapaian akademik dan pendidikan, tetapi juga melalui sejauh mana warganya menghargai ilmu, mencintai pembacaan dan menjadikan ilmu sebagai asas kepada pembinaan diri dan tamadun. Sehubungan itu, saya amat menghargai komitmen Perpustakaan Lama Hikmah PLH dalam menjayakan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit yang dianjurkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia pada 23 April setiap tahun. Tema tahun ini, membaca menggembirakan, membaca membina bangsa, membawa mesej yang amat signifikan. Membaca perlu dijadikan satu amalan yang menyeronokkan, mendekatkan kita dengan ilmu, menyuburkan jiwa, memperkayakan pemikiran dan akhirnya membina bangsa yang lebih maju serta berwawasan. Justru, saya menyeru seluruh warga UTM agar terus menyokong dan membudayakan amalan membaca secara berterusan sebagai satu gaya hidup. Semoga usaha ini akan terus menyuburkan budaya ilmu, memperkasa pemikiran dan melahirkan warga universiti yang cemerlang, berwibawa serta bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian, terima kasih.